Okay guys, so hari ni kita ada sebuah BMW 645 Ci tau. Okay, so owner datang ke sini, dia nak tukar Android player. Okay, so yang ni before tau, kita tunjuk. So yang ni memang tak boleh nak touchscreen lah. Okay, so nanti kita tengok macam mana dia punya result lepas tukar Android player. And then selalunya dia akan pakai butang macam ni saja tau. So ini butang dia pun dah ada problem lah. Okay, so bila dia tukar Android player, orang kata lagi smooth dan juga lebih senang untuk pergi ke mana-mana lah touchscreen. Okay, so owner BMW 645 Ci yang tak tahu nak pasang dekat mana Android player, nak cantikkan lagi kereta anda, boleh hadir di Fancy Station 9 Shah Alam. Kita akan buat yang terbaik. Okay, tapi korang jangan lupa follow, like and share untuk konten yang seterusnya. Okay, okay guys, so sekarang ni kita dah siap pasang untuk Android player yang baru ni lah, untuk BMW ni. Okay, so sekarang kita memang boleh touchscreen, tak ada masalah. Okay, nak tengok map apa semua pun boleh, CarPlay, Android Auto semua boleh, tak ada masalah. Okay, cuma sekarang ni kita nak highlightkan adalah boleh tak FM dia pergi yang ke asal punya, original punya. Boleh, tak ada masalah. Okay, so sekarang dia punya ni pun function. Nampak? Kita ke bawah kan, nampak? So kita nak pergi ke FM lah. Okay, kita dengar sikit. Hanya kau yang bisa. Okay, so sekarang memang FM dia boleh jadi lah, radio. Okay, so owner-owner kereta yang ada masalah macam ni, tak tahu nak pasang dekat mana, boleh ada jumpa kita akan buat yang terbaik ya. Okay,